Okey, kalau sambungan video keluluk torasika dalam tanah tadi saya dah pecahkan ni. Okey, kelihatan ini macam dama. Mungkin keluluk torasika ni mengambil alih sarang keluluk jenis dama. Tengok keras. Ni keras. Okey. Okey, madunya ada. Kita sedut. Madunya ada tu. Sedut Okey tu. Okey, kita telah menemui satu misteri pertanyaan macam mana dia boleh buat sarang dalam tanah sedangkan propolis torasika ni lembut. Dah terjawab misterinya ialah dia mengambil alih sarang keluluk jenis dama. Okey. Sekian, terima kasih info keluluk daripada saya. Saya nak teruskan operasi memindahkan rumah torasika dan menyedut madu. Okey, sekian, terima kasih.